Ya, ya. You ikut. Ya. Oh, pelan. Dia nak pergi mana? Oh, pandai. Mana tu? Buka sendiri. Buka kasut. Tolak dengan tangan. Belakang. Okey, ni. Pegang macam ni. Pegang. Pegang dua-dua. Okey, pandai. Pelan-pelan, adik. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Tunggu ibu. Sat, adik. Tunggu ibu. Jatuh mama sayang. Kesian. Fuang. Dalam ayat tadi, anzal kita bil haq. Maknanya itu kebenaran yang ada, bukan kebatilan. Nak capai kebenaran, maka dia kena ada dia punya clue dia, ilmu dia, nas, ambilan, ya rojeh, fatwa, itu semua kena ada. Bukan sewenang-wenangnya. Ya, dia ada dia punya etika.